Salam sejahtera, saya Dr. Linggesh dari College Matrikulasi Perak. Hari ini kita akan teruskan dengan teknik penilaian projek modal yang ketiga, iaitu nilai kini bersih yang dikenali sebagai NKB. Fokus kita pada hari ini ialah untuk mengetahui bagaimana cara untuk mengira nilai kini bersih bagi amaun seragam dan tidak seragam. Di samping itu, kita akan belajar cara untuk membuat keputusan untuk kedua-dua jenis projek tersebut. Teknik nilai kini bersih (NKB) iaitu teknik yang digunakan untuk membuat keputusan pelaburan modal dengan cara mendiskaunkan jangkaan aliran tunai masa hadapan kepada nilai kini menggunakan kadar diskaun tertentu. Seterusnya, nilai kini aliran tunai masuk dibandingkan dengan nilai kini aliran tunai keluar, iaitu pelaburan awal. Ciri-ciri nilai kini bersih. Yang pertama, mengambil kira nilai masa wang. Yang kedua, fokus kepada pulangan pelaburan positif. Yang ketiga, pulangan pelaburan bernilai positif dan lebih tinggi adalah pelaburan yang terbaik untuk melabur. Sebelum kita teruskan pengiraan, lebih baik kita kenali dua bentuk aliran tunai yang terdapat dalam belanjawan modal. Yang pertama ialah aliran tunai seragam dan aliran tunai tidak seragam. Apa itu aliran tunai seragam? Iaitu jumlah aliran tunai masuk adalah sama setiap tahun sepanjang tempoh projek. Contoh, projek menghasilkan RM10,000 setahun selama 5 tahun. Ini bermaksud daripada tahun pertama hingga tahun kelima, aliran tunai masuk projek ini adalah seragam iaitu RM10,000. Manakala aliran tunai tidak seragam ialah aliran tunai masuk berubah-ubah setiap tahun. Contoh, tahun pertama RM8,000, tahun kedua RM12,000, tahun ketiga RM9,000 dan sebagainya. Ini menunjukkan aliran tunai setiap tahun berbeza-beza. Formula NKB. Bagi aliran tunai seragam, kita akan menggunakan formula NKB equals to PMT, PVIFAIN minus I, iaitu PMT merujuk kepada aliran tunai tahunan, I besar adalah merujuk kepada pelaburan, I kecil merujuk kepada kadar diskaun, N merujuk kepada jangka masa projek. Manakala bagi aliran tunai tidak seragam, kita akan menggunakan NKB equals to PMT PVIFIN tolak I, di mana kita dapat memerhatikan di sini apabila aliran tunai seragam, kita akan lihat kepada jadual faktor PVIFA. Apabila amaun tidak seragam, kita akan lihat kepada jadual PVIF. Sama seperti bab 7 iaitu nilai masa wang. Bagaimana keputusan pemilihan projek NKB dibuat? Dengan bandingkan nilai kini dan pelaburan awal projek tersebut. Manakala syarat penerimaan projek, sekiranya NKB bernilai positif, projek tersebut diterima. Sebaliknya, sekiranya NKB bernilai negatif, pasti ianya ditolak. Tetapi, bagaimana pula dengan apabila NKB bernilai sifar? Jawapannya adalah projek tersebut diterima kerana bernilai positif. Jika terdapat beberapa projek atau alternatif projek, apa yang dilakukan? Kita akan membuat pemilihan terhadap NKB bernilai positif dan lebih tinggi kerana ia memberikan pulangan yang lebih tinggi kepada organisasi. Berikut adalah latihan pengukuhan yang kita nak buat secara bersama-sama apabila kita menonton video YouTube saya. Okey, perkara pertama yang seperti saya telah memberitahu sebelum ini, kita harus mengenal pasti pengkelasan projek. Adakah ini projek bebas ataupun projek saling menyingkiri?
Apabila anda membaca soalan ini, kita boleh tentukan bahawa dalam soalan ini tidak langsung menyatakan tentang pengkelasan projek. Maka pasti ini adalah projek saling menyingkiri. Perkara yang kedua yang kita perlu memberi perhatian adalah aliran tunai. So, kita boleh lihat dekat sini terdapat dua bentuk aliran tunai iaitu mesin A aliran tunai seragam dan mesin B adalah aliran tunai tidak seragam. Maka pasti cara kita nak menyelesaikan ataupun mendapatkan jawapan juga berbeza untuk kedua-dua aliran tunai ini. Okey. Perkara yang ketiga adalah kita nak lihat modal awal ataupun pelaburan awal bagi mesin A iaitu 13,261 manakala mesin B adalah 10,500. Dan diberi juga maklumat iaitu kadar faedah pulangan minimum iaitu sebanyak 12%. Kirakan nilai kini bersih bagi mesin A dan B. Seterusnya membuat keputusan. Kirakan nilai kini bersih, teknik nilai kini bersih bagi aliran tunai seragam iaitu mesin A. Saya akan mengajar anda dua kaedah. Kaedah pertama adalah menggunakan rumus yang manakala kaedah yang kedua adalah menggunakan jadual. Sebagai pelajar, anda berhak untuk membuat keputusan mana satu kaedah yang ingin anda gunakan. Yang pertama sekali adalah kita gunakan formula. NKB equals to PMT, PVIFA IN minus I. Di mana PMT merujuk kepada aliran tunai iaitu 4,000. PVIFA, kadar faedah yang diberi adalah 12% dan tempoh adalah 5 tahun. Manakala pelaburan awal adalah 13,261 dan kita masukkan nilai tersebut dalam formula yang diberi. 4,000 PVIFA 12% 5 adalah kalau kita lihat pada jadual kita akan dapat nilai 3.6048 dan kita tolak dengan pelaburan awal. Tetapi ingat nilai yang kita dapat iaitu nilai kini PMT darab dengan PVIFA iaitu nilai kini. Itu perlu ditulis dulu iaitu 14,419.20 tolak 13,261. Maka jawapan nilai kini bersih adalah RM RM1,158.20. Bagaimana cara kaedah yang kedua iaitu jadual. Kita akan buat 4 kolom. Kolom pertama adalah tahun, kolom kedua adalah aliran tunai, kolom yang ketiga adalah faktor diskaun iaitu PVIFA 12%, nilai kini adalah kolom yang terakhir. Kita akan buat pada kolom tahun 1 hingga 5 terus kerana ini adalah aliran tunai seragam. Aliran tunai pula 5,000, PVIFA 12%, kita lihat terus pada nilai tahun kelima iaitu 3.6048. Dan bagi mendapatkan nilai kini, perkara yang sama, aliran tunai darab dengan nilai PVIFA 12%, maka kita akan dapat nilai kini projek ini adalah 14,419.20 sen. Seterusnya, kita akan tolak dengan pelaburan iaitu 13,261, maka jawapannya adalah RM1,158.20 sen. Dan pilihan adalah di tangan anda, adakah anda ingin menggunakan formula ataupun jadual. Sebagai cadangan daripada saya adalah saya menggalakkan anda menggunakan rumus sebab dia akan menjimatkan masa anda. Kirakan nilai kini bersih bagi mesin B iaitu aliran tunai tidak seragam. Saya mencadangkan agar anda menggunakan kaedah jadual iaitu melibatkan 4 kolom iaitu tahun, aliran tunai, faktor diskaun dan nilai kini. Di mana kita akan menulis kembali data yang diberi iaitu tahun 1 hingga tahun kelima
dan aliran tunai seperti diberi dalam soalan. Bagi melengkapkan jadual, kita akan melihat faktor diskaun nilai kini PVIF 12%. Ingat, kita akan lihat pada jadual PVIF kerana ini adalah aliran tunai tidak seragam. Apabila kita merujuk kepada jadual faktor nilai masa wang, kita dapati PVIF 12% bagi tahun pertama adalah bernilai 0.8929. Bagi tahun kedua, faktor diskaun PVIF 12% adalah bernilai 0.7972. Berikut adalah faktor nilai kini PVIF 12% setelah diisi dari tahun pertama hingga tahun kelima. Seterusnya, bagi mendapatkan nilai kini, nilai aliran tunai iaitu RM5,000 akan didarabkan dengan PVIF 12% tahun pertama iaitu 0.8929. Jawapannya adalah 4464.5. Tapi jangan lupa kita kena ambil 2 decimal point. Bagi mendapatkan nilai kini tahun kedua, perkara sama diulang iaitu aliran tunai tahun kedua iaitu 4,500 akan didarabkan dengan PVIF 12% tahun kedua iaitu 0.7972. Jawapannya adalah 3587.4. Berikut adalah jadual yang lengkap setelah aliran tunai telah didarabkan dengan nilai PVIF 12% setiap atau tahun masing-masing. Seterusnya, kita akan dapatkan nilai kini projek. Bagi mendapatkan jumlah nilai kini projek, kita perlu tambah nilai kini tahun pertama hingga tahun kelima. Maka jawapannya adalah 14,457.05. Seterusnya, kita akan tolak dengan nilai pelaburan awal iaitu 10,500. Bagi mendapatkan nilai kini bersih, nilai kini akan ditolak dengan nilai pelaburan iaitu 14,457.05 ditolak dengan 10,500. Maka nilai kini bersih adalah RM3,957.5. Mari kita lihat jawapan nilai kini bersih bagi mesin A dan mesin B. Mesin A bernilai RM1,158.20. Manakala bagi mesin B, RM3,957.5. Bagaimana cara membuat keputusan? Adakah anda masih ingat? Ini adalah soalan projek saling menyingkiri. Maka kita perlu memilih satu projek yang terbaik. Berdasarkan jawapan yang kita dapat, kita akan memilih mesin B kerana NKB bernilai positif dan lebih tinggi. Seterusnya, sebagai pengukuhan, kita belajar cara membuat keputusan bagi kedua-dua jenis pengkelasan projek, iaitu projek bebas dan projek saling menyingkiri. Seperti yang sedia maklum, bagi nilai kini bersih, kita akan membuat keputusan berdasarkan NKB bernilai positif. Apabila projek bebas, kita boleh memilih semaksimum projek yang boleh asalkan dia bernilai positif. Berdasarkan contoh yang diberi dalam slide yang ini, kita hanya boleh memilih projek 2 dan projek 3 kerana NKB bernilai positif. Manakala projek saling menyingkiri, kita perlu memilih satu projek yang terbaik. So, kita akan memilih projek 3 kerana NKB bernilai positif dan lebih tinggi. Dalam video seterusnya, kita akan belajar tempoh bayar balik terdiskaun yang dikenali sebagai TBBD. Adakah anda bersedia mengikuti YouTube saya? Jangan lupa untuk share, subscribe, like and comment.
Dalam video seterusnya, kita akan belajar teknik yang terakhir iaitu indeks keberuntungan. Oleh itu, jangan lupa share, like, subscribe and comment.